Yang pertama, seseorang ahli akhirat ni sifat dia apa dia? Yang pertama, dia percaya tentang janji-janji Allah di dunia dan di akhirat. Ni yang pertama. Dia percaya kepada segala janji-janji Allah untuk kita hamba ni di dunia dan di akhirat. Bukan dekat dunia dia, akhirat pun dia percaya. Dia pegang janji Allah, dia tak ada goyang punya. Dia pegang janji Allah, dia pegang betul-betul, dia tak ada goyang, tak ada. Goyang dalam istilah hidup dia tak ada langsung. Tenang je hidup. Tanya dia macam mana? Dia kata, Allah, benda ni tak ada apa Ustaz. Semuanya berlaku dengan izin Allah. Saya percaya dengan janji Allah Ustaz. Ni dia. Orang yang percaya dengan janji Allah. Kita ni pula maklum. Janji orang kita percaya, janji Allah tak apa nak yakin. Ni kita. Janji orang kita percaya. Dia belum. Bagilah siapa main berjanji pandai bercakap, kita percaya. Tuan-tuan, saya berjanji. Ni tak lama dah ni. Janji manusia ni kita pegang. Janji Allah kita tak yakin. Cuba tanya balik, yang banyak berdusta kepada janji ni siapa dia? Allah ataupun kita? Yang banyak berdusta kepada janji ni Pak Long, Allah ke manusia? Tapi janji manusia kita percaya. Janji Allah kita tak berapa yakin. Pelik kita ni. Tak berapa nak betul kita ni. Ni dia yang pertama. Ahli akhirat ni macam mana? Ahli akhirat ni mereka yang yakin dengan janji Allah di dunia dan di akhirat. Dua, mereka menganggap pujian dan makian orang itu sama saja. Hidup di dunia ni, orang puji pun mereka macam tu, orang hina maki pun mereka macam tu. Dia tak jadi orang bila mana dipuji dia rasa hebat, dia rasa besar. Bila orang maki dan hina, dia rasa dihina. Ni dia manusia. Ni kita. Kita atas dunia ni bila orang puji sikit dia mula jadi biskut Mary kena cicah dengan kopi O. Biasa tengok tak? Biskut Mary kena cicah dengan kopi O. Dia rasa kembang pelik lagu tu. Bila kena maki palung dia down. Orang ahli akhirat dak. Bila dipuji aku tidak rasa bangga. Bila dimaki aku tidak rasa hina. Baik kita ambil Pak Long lah. Orang nak kata apa Pak Long? Hang kata lah. Lagi hang larat kata. Hang kata. Kita nak orang tak kata kat kita lagu mana Pak Long? Allah pun orang kata. Nabi Muhammad pun orang kata. Tambah hang. Tambah saya. Tambah Pak Long. Boleh Pak Long? Dipuji tidak merasa mulia. Dihina tidak. Dimaki tidak merasa hina. Dipuji tidak menjadikan dia mulia. Dimaki tidak menjadikan dia hina.